Hai, sekarang saya berada di Tapak Project. So, lokasi sangat strategik. Terletak berhampiran dengan pelbagai kemudahan, antaranya Lotus, Tol SDIL hanya 2 km sahaja, juga dekat dengan Ion Mall, hanya lebih kurang 15 minit sahaja daripada sini. Serta yang lagi best, sekolah kebangsaan, sekolah menengah sangat-sangat dekat daripada sini. Sangat strategik untuk dijadikan pelaburan atau tempat kediaman. Lokasi dekat dengan pelbagai kemudahan seperti Ion Mall, kemudahan bank dan macam-macam lagi kemudahan lain. Dekat juga dengan kompleks PGNNS. Okey, ini gambaran secara keseluruhan. So, view daripada keseluruhan lah kita boleh tengok. Okey, ini adalah pintu masuk dia, gambaran pintu masuk dia di bahagian clubhouse. So, daripada sini, kawasan ni pun sangat strategik, dekat dengan ni ada lekas highway SMJK Chanduatu, Bandar Innsdale. Kenilai hanya 9.9 km Bandar Innsdale. Okey. Lepas tu dia dekat dengan Maidin 8.4 km. Exit 218 Seremban Labu, 7 km Lotus, Ion Mall, Columbia Hospital, Seremban Bukit Nanas Highway, Seremban Gateway, KPJ Specialist, Farm Mall, Seremban Hospital, Tunku Jaafar, Seremban SK Puteri, Seremban Town, Maybank, Pasar Seremban. Sangat-sangat strategik ni lokasi dia. Okey, sekarang kita tunjuk di bahagian scale model. Ini adalah kawasan scale model, kawasan clubhouse. Okey, dan ada yang best ni kat sini, dia ada swimming pool. Okey, ni kawasan swimming pool dia, kita zoom sikit. Alright. Okay, dia ada playground, kawasan gated dan juga guarded. Kita zoom di bahagian dalam pula. Okay, ni adalah type B, 4 bilik tidur, 3 bilik air. Bahagian living hall, bahagian untuk makan ni, kita boleh tiru je ID macam ni. Sangat menarik, minimalis dan sangat menarik. So, sini adalah bahagian, ni kita tak bagi tau barang. So, kat sini boleh tiru je ID dia. Nampak tu washer dengan dryer. Luas kawasan dapur yard dia. Okey, kita tengok bahagian bilik pula. Ada 4 bilik tidur. So, kita nak tengok bilik yang pertama dulu. Kat mana bilik pertama? Okey, ini dia. Bilik kedua. Bilik pertama di sini. Kita terus tengok bilik pertama. Bahagian tandas dulu. Ada tandas di dalam bilik pertama. Okey, kita tengok bahagian luar pula. Tadi bilik kedua. Sekarang ni bilik ketiga. Bilik anak bujang ni. Boleh letak katil single kat sini. Ni bilik kedua tadi. Bilik ketiga boleh dijadikan bilik untuk kalau ada parents nak datang. Okey, ini adalah bahagian tandas. Okey, tandas dia, best dia, ada bahagian untuk kita letak nak cuci tangan. Kat sini adalah bahagian khas untuk shower sahaja. Dan dekat sini ada untuk toilet dan shower. Jadi tak payah nak berebut-rebut. Kan? So, menarik sangat untuk mereka yang ada keluarga besar. Type ni sangat-sangat hot selling. Kena cepatlah kalau nak di-start. Okay, ini adalah type A, 3 bilik tidur, 2 bilik air. Type yang paling affordable untuk mereka yang nak jimat-jimat. Boleh pilih type ni. So, ini bahagian dapur. Masih juga ada yard. Okey, harga macam ni, siap ada swimming pool, memang sangat-sangat affordable tau. Ini adalah kawasan living hall. Okey, boleh tengok design, ID boleh tiru je. Sangat simple tapi cantik. Wow. Okey, ini bilik yang kedua. Boleh letak katil queen. ID dia, cair tengok ID dia kan. Okey, ini bahagian bilik ketiga untuk bilik anak-anak. Ini bahagian tandas. Okey, ini bilik master. Dan ada juga tandas luas. Sangat luas. So, type ni pun agak hot selling sebab ini type yang paling senang untuk lepas kelayakan. So, untuk kira kelayakan, jangan lupa kontak nombor tertera sebelum unit-unit view yang paling cantik habis terjual.